warna sama kan? Cuba Cik try duduk yang ini pula. Tapi sepanjang tak sedap lah yang kurang selesa. Kalau yang ini cuba Cik try duduk pula yang ini. Rasa. Itu tegak je. Kalau nak menyondong sikit Yang ni sedap juga. Oh, Acik suka yang ini. Acik suka yang keras-keras sikit. Macam misalnya Dah banyak gaya buat ni showroomnya kan Showroomnya jadi apa? Lantai. Ya, kita banyak comparison. Kalau Acik nak yang macam mana pun ada. Lagi satu patternnya yang jenis macam ni Acik, yang kerawang tadi Acik. Jom, tolong kakak juga. Angkat Acik. Juga pun dah ikut basikal untuk berlari-lari ya. Ini Acik. Kalau ni jenis yang berkerawang. Yang sana buka lagi sana. Sana fashion. Buka. Ya tak apa. Acik dah sampai sini. Nanti kalau dah opening yang sana, kita buat video. Nanti Acik-acik boleh datang lagi lah. Betul? Selalu datang sini lalu. Ya. Sana kita nak buat DIY punya style. Macam DIY macam ni. Apa IKEA? IKEA DIY pula. Salah. Kalau yang ni jenis sandal kan Acik kan. Ni sedap sikit lah. Dia nampak macam lepak-lepak, santai-santai. Harganya pun dah pada harga lah ya. Harganya okey lah Cik. Yang ini kan, Boss Ikan dia fokus pada rasa keselesaan orang duduk. Yang ni. Ni kilang bos. Kalau yang Acik duduk tadi tu, kebanyakannya sebelah sana tu kilang orang. Kilang pajak. Ni kilang Ini yang pajak. 299 di mana? Yang ini setnya dah tak ada tau Acik. Setnya ni dulu kita pernah bawa masuk. Tapi sebabkan ada isu customer pakai, masalah ni. Dia punya kayu boleh crack, pecah, tak tahu ada masalah Macam ni? duduk. Tu anak-anak ke apa. Sebab dia kayu muda lagi ni. Sebab tu